Pelakon Rita Rudaini berkongsi perasaan sebab selepas akhirnya berjaya menunaikan janji untuk membawa dua anaknya, Airit Ryan Rizkin dan Airit Kakak Arjuna, melawat Stadium Emirates yang dimiliki oleh kelab bola sepak ternama England, Arsenal FC. Guys, bagi yang belum subscribe, jom subscribe drama tu. Melalui platform Threads, Rita menyatakan bahawa pengalaman tersebut amat bermakna kerana sudah sekian lama dia berjanji untuk membawa kedua-dua anaknya ke sana. Alhamdulillah, Mami dapat tunaikan janji pada anak-anak untuk stadium tour. Dah lama mereka teringin. Mami selalu pesan, jadi anak-anak yang baik, insya-Allah Allah akan bantu permudahkan setiap impian kamu, katanya. Rita turut memuat naik video yang menunjukkan suasana ketika dua anaknya itu berada di sekitar kawasan stadium. Sekarang kita ada di sini. Please enjoy the moment. Mommy is sebab, tambahnya. Sekadar info, Rita pernah berkahwin dengan pemain bola sepak Aidil Zafwan pada tahun 2008. Namun pasangan ini sah bercerai pada tahun 2013. Hasil perkongsian hidup mereka dikurniakan dua orang anak lelaki, Ryan yang kini berusia 17 tahun dan Arjuna 15 tahun.